Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Edi Syarifin bersama dengan rakan penyampai. Saya Nurhana Izaini. Rangkuman kejohanan balapan dan padang kali ke-55 bermula sekarang. Kejohanan balapan dan padang kali ke-55 kali ini menyaksikan penyertaan seramai 339 peserta dari 4 pasukan utama, Alligator, Horse, Otter dan Panther. Setiap pasukan diwakili oleh peserta lelaki dan perempuan mengikut kategori umur serta pegawai pengiring. Pasukan Panther mencatatkan bilangan peserta tertinggi dengan 100 orang, diikuti rapat oleh Otter 83 peserta, Horse 82 peserta dan Alligator 74 peserta. Kejohanan bermula pada jam 2 petang dengan acara lejam lembing lelaki 18 tahun ke bawah dimenangi oleh Muhammad Hussein dari Alligator dengan lontaran sejauh 32.47 meter. Dalam acara lompat tinggi perempuan 18 tahun, Patricia Emilia dari Otter menjuarai dengan catatan 1.12 meter, diikuti kedudukan sama oleh wakil Panther. Seterusnya pada jam 2.30 petang, Petrus Serdin dari Otter menang acara rejam lembing lelaki 15 tahun, manakala Anis dari Panther menang lompat tinggi perempuan 15 tahun. Jam 3 petang, Muhammad Syafiq dari Panther unggul dalam rejam lembing lelaki 14 tahun dan Viviana Tiu dari Alligator cipta rekod baharu 1.24 meter dalam lompat tinggi perempuan 14 tahun. Pada jam 3.30, Panther menyapu bersih dua acara. Carolina menang rejam lembing perempuan 18 dan Henry Gawing menang lompat tinggi lelaki 18. Jam 4 petang, Nur Atikah dari Alligator menjuarai rejam lembing perempuan 15 tahun ke bawah, manakala Rafael dari Panther menang lompat tinggi lelaki 15 tahun ke bawah. Akhir sekali, pada 4.30 petang, Britney Cynthia dari Panther unggul dalam rejam lembing perempuan 14 dan Muhammad Isaklan dari Horse menang lompat tinggi lelaki 14. Sebanyak 12 acara padang telah berlangsung pada hari kedua, membabitkan lontar peluru dan lempar cakera bagi kategori umur 14 hingga 18 tahun ke bawah. Acara dimulakan dengan lontaran bertenaga oleh Nia Sabella dari Alligator yang memecahkan rekod dengan lontaran 7.97 meter dalam lontar peluru perempuan 18, meninggalkan pesaing dari Otter dan Horse. Sementara itu, Henry Douglas dari Otter menjuarai lempar cakera lelaki 18 dengan balingan sejauh 24.60 meter. Seterusnya, Panther mengungguli beberapa acara. Julivia Sania memenangi lontar peluru perempuan 15 tahun ke bawah, manakala Daniel Sapit dan Agustin Suga sapu bersih pingat emas dan perak dalam lempar cakera lelaki 15 tahun ke bawah. Bagi kategori 14 tahun, Maranisa dari Alligator hampir menyamai rekod kejohanan dalam lontar peluru perempuan 14 dan Max Cimpat dari Otter mencipta rekod baharu 18.62 meter dalam lempar cakera lelaki 14. Dalam pusingan petang, Henry dari pasukan Otter kembali ke balapan dan menang lagi, kali ini dalam lontar peluru lelaki 18 tahun ke bawah, manakala Nia Sabella dari Alligator hampir memecah satu lagi rekod dalam lempar cakera perempuan 18 tahun ke bawah dengan catatan 19.46 meter. Horse turut mengukir nama apabila Christine Juluing dan Lisandra Mia masing-masing memenangi lontar peluru lelaki 15 dan lempar cakera perempuan 15. Akhir sekali, acara lontar peluru lelaki 14 dan perempuan 14 kategori akhir menyaksikan kemenangan Larissa Delvin dan Maranisa dari Alligator. Hari ketiga kejohanan balapan dan padang SMK Sungai Pau bermula seawal jam 7 pagi dengan acara lompat kijang kategori perempuan 15 tahun ke bawah. Francesca Facchini, anak pedari dari pasukan Alligator, berjaya mengungguli acara ini, diikuti Monica Mary dari Panther dan Nur Alia Amira dari Horse. Acara 3,000 meter jalan kaki lelaki dimenangi oleh Ferti Japur, anak Wilson Gawong dari Horse, manakala kategori perempuan mencipta sejarah apabila Arsila Recai, anak Anthony
Anthony Peng dari Otter memecahkan rekod kejohanan dengan catatan 25 minit 6 saat. Tumpuan seterusnya pada acara 100 meter, Will Neddy anak Stanley dari Alligator mencuri perhatian apabila mencatat masa 12.02 saat dan memecah rekod lelaki bawah 14 tahun. Ricky Meling anak Empurong dari Alligator pula memecahkan rekod bawah 15 tahun dengan 12.13 saat. Dalam kategori perempuan, Emelda Jeleni anak Uci dari Panther muncul juara bawah 18 tahun, manakala Ika Suziana binti Roslan dari Panther menguasai dua acara 100 meter dan 400 meter bawah 15 tahun dengan catatan masa 1 minit 22 saat dalam 400 meter sekaligus cipta rekod baharu. Dalam acara lompat jauh lelaki bawah 14 tahun, Amar Mujahid bin Azhar dari Alligator turut cipta rekod baru dengan lompatan sejauh 5.09 meter. Cynthia Jelembai anak Ditchman dari Otter pula menjuarai lompat kijang perempuan bawah 14 tahun dan turut memenangi acara 200 meter dalam kategori sama. Pasukan Alligator mendominasi acara berganti-ganti. Mereka cipta rekod baharu dalam acara 4x100 meter lelaki bawah 14 tahun dengan 52.52 saat serta 4x400 meter bawah 14 tahun dengan catatan 4 minit 37 saat. Pasukan Panther pula menyelah dalam 4x100 dan 4x400 meter perempuan bawah 18 tahun. Hos berjaya memenangi 4x400 meter perempuan bawah 15 tahun. Acara 1,500 meter perempuan terbuka dimenangi oleh Nur Kaisah Syuhada binti Muhammad Zaidi dari Otter, manakala Olivia Tera anak Senawan juga dari Otter menjuarai lompat kijang perempuan bawah 18 tahun. Berikut merupakan kedudukan rasmi pingat dan mata keseluruhan. Secara keseluruhan, hari ketiga menyaksikan dominasi pasukan Alligator dengan pencapaian luar biasa termasuk 6 rekod kejohanan. Alligator didobatkan sebagai juara keseluruhan kejohanan dengan kutipan 24 pingat emas dan 356 mata mengatasi pencapaian terdekat Panther dan Otter. Panther kekal konsisten di tempat kedua, manakala Otter mencatat kejayaan cemerlang dalam acara jarak jauh dan padang. Tahniah diucapkan. Sekian, terima kasih dan sehingga berjumpa lagi. Saya Nurhana Izzayani. Dan saya Muhammad Daniel Sharifin. Rangkuman kejohanan balapan dan padang kali ke-55 kini menutup tirai. Assalamualaikum dan salam hormat.